Letakkan jus buah dan smoothie di tangan anda itu sekarang. Anda sangka ini adalah minuman detoks yang sihat? Pakar hati dari Jepun memberi amaran. Anda sebenarnya sedang memberi makan peluru berpandu halimunan kepada hati anda. Tabiat ini lebih pantas menyebabkan masalah lemak hati, fatty liver, berbanding meminum arak. Dengar baik-baik. Glukosa masuk ke dalam badan ibarat tentera berjalan kaki. Ia bergerak perlahan. Tetapi fruktosa adalah peluru berpandu. Ia tidak memerlukan kebenaran daripada insulin. Ia terus membedil organ hati dan ditukarkan kepada lemak neutral, triglycerida, serta-merta. Meminum jus buah adalah seperti membuat pelupusan sampah lemak terus ke dalam hati anda. Jangan tertipu dengan label 100% jus tulen. Sebaik sahaja buah diperah menjadi jus, segala seratnya hilang dan yang tinggal hanyalah sirat gula pekat. Kandungan gula dalam segelas jus oren hampir sama dengan 1 tin air bergas. Bagi hati anda, ini bukanlah nutrisi, tetapi senjata kimia. Bagaimana mahu menyelamatkan hati? Mudah sahaja. Makan buah yang perlu dikunyah, bukan yang diperah. Hentikan terus pengambilan minuman manis dan pencuci mulut yang diproses. Berikan peluang untuk hati anda bernafas semula. Ingat, fruktosa adalah peluru berpandu, bukannya nutrisi. Malam ini, tuanglah jus itu ke dalam longkang. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.